Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha Nashikin binti Ahmad Nazri. Nombor matrik 2330218. Kami daripada kumpulan 15 yang diberikan tajuk soalan 4. Tajuk perbincangan kami pada hari ini ialah Charles and Ferguson 1959 memperkenalkan konsep diglosia sebagai situasi pembahasaan, iaitu dua variasi yang berbeza wujud secara serentak dalam komuniti bahasa dengan pembahagian fungsi yang jelas. Dengan menggunakan contoh yang Afrika, jelaskan sama ada situasi bahasa dan dialek di Malaysia boleh dikategorikan sebagai diglosia. Slide yang seterusnya menunjukkan nama ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha Nashikin binti Ahmad Nazri akan memulakan pengenalan berkaitan dengan diglosia. Diglosia ini merupakan konsep diglosia yang diperkenalkan oleh Charles F. Ferguson pada tahun 1959 melalui artikelnya yang berjudul Diglosia. Menurut Ferguson 1959, diglosia merujuk kepada satu situasi kebahasaan dalam masyarakat yang mempunyai dua variasi bahasa atau dua bentuk bahasa yang digunakan secara berbeza mengikut fungsi sosial tertentu. Kedua-dua variasi tersebut hidup bersama dalam komuniti yang sama. Namun begitu, penggunaannya tidak berlaku secara bebas kerana setiap variasi mempunyai peranan dan konteks penggunaan yang tersendiri. Menurut Ferguson, salah satu ciri utama diglosia ialah pembahagian fungsi bahasa. Ini bermaksud masyarakat akan memilih variasi bahasa tertentu berdasarkan situasi dan tujuan komunikasi. Seterusnya, apa itu variasi bahasa? Variasi bahasa terbagi kepada dua menurut Ferguson. Yang pertama ialah variasi tinggi yang merupakan high variety. Yang kedua ialah variasi rendah yang merupakan low variety. Variasi tinggi ini merupakan bentuk bahasa yang dianggap lebih standard, lebih formal, lebih gramatis dan mempunyai nilai prestis yang tinggi dalam masyarakat. Menurut Ferguson juga, bahasa ini lazimnya digunakan dalam situasi rasmi seperti pendidikan, penulisan, ilmiah, khutbah agama, berita televisyen, ucapan rasmi, urusan pentadbiran dan dokumen kerajaan. Variasi tinggi biasanya dipelajari secara formal melalui pendidikan dan mempunyai sistem tata bahasa yang lebih teratur berbanding variasi rendah. Seterusnya, apa itu variasi rendah? Variasi rendah pula digunakan dalam komunikasi harian dan situasi tidak formal seperti berbual dengan keluarga, komunikasi dengan rakan, dialek tempatan atau bahasa pasar. Bahasa ini, menurut Ferguson, bahasa ini lebih santai, spontan dan diperoleh secara semula jadi sejak kecil melalui interaksi sosial seseorang. Walaupun variasi rendah sering dianggap kurang berprestij berbanding variasi tinggi, namun Ferguson menegaskan bahawa kedua-duanya tetap penting kerana mempunyai fungsi sosial yang tersendiri dalam masyarakat. Seterusnya, saya telah menyediakan gambar rajah untuk kamu semua faham apa itu sebenar variasi bahasa menurut Ferguson. Menurut Ferguson, variasi dia mempunyai dua, iaitu variasi tinggi dan variasi rendah. Variasi tinggi ni dia merupakan bentuk formal dan berprestij. Manakala variasi rendah ni merupakan komunikasi harian yang santai. Contohnya, variasi tinggi ni dia merupakan bahasa standard yang gramatis dan mempunyai nilai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Contohnya dalam konteks rasmi dan ilmiah. Manakala variasi rendah ni merupakan komunikasi harian yang santai dan bahasanya yang lebih spontan dan digunakan dalam interaksi untuk yang tidak formal seperti perbualan keluarga. Manakala dialek dan bahasa pasar, dia merujuk kepada penggunaan dialek tempatan atau bahasa pasar dalam pergaulan harian. Contohnya, seseorang itu sedang bercakap dengan keluarganya menggunakan dialek tempatan mereka. Pemeralaan semula jadi merupakan bahasa yang diperoleh sejak kecil melalui interaksi sosial tanpa perlu melalui pendidikan formal. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita beralih pula kepada faktor diglosia dalam kalangan masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia. Secara umum, Malaysia ialah sebuah negara dwibahasa atau multilingual. Mengikut konsep yang diperkenalkan oleh Charles A. Ferguson 1959, diglosia ialah satu situasi kebahasaan di mana dua variasi bahasa yang berbeza wujud serentak dalam satu komuniti dengan pembahagian fungsi yang sangat jelas. Dalam konteks Malaysia, bahasa Melayu standard diangkat sebagai variasi bahasa tinggi, manakala bahasa-bahasa suku kaum termasuk bahasa orang asli ataupun dialek-dialek bertindak sebagai variasi bahasa rendah. Faktor pertama yang sangat ketara adalah faktor pendidikan. Bahasa Melayu standard iaitu variasi bahasa tinggi ialah bahasa pengantar utama di sekolah, maktab dan juga universiti. Mengikut Ferguson, variasi bahasa tinggi dipelajari melalui sistem pendidikan formal, manakala variasi bahasa rendah ataupun bahasa ibunda dipelajari secara semula jadi di rumah. Sebagai contoh empirikal, kajian lapangan di perkampungan orang asli di Hulu Langat dan Hulu Selangor menunjukkan bahawa guru-guru tadika menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun, kanak-kanak ini hanya menggunakan bahasa Melayu semasa sesi pengajaran formal. Sebaik sahaja waktu rehat atau ketika bermain sesama sendiri, mereka akan beralih semula kepada bahasa suku kaum mereka kerana ia dianggap lebih mesra dan juga rapat. Ini membuktikan perbezaan fungsi domen yang sangat jelas antara sekolah dan juga pergaulan sosial. Faktor yang kedua adalah faktor sosioekonomi. Rangkaian sosial menentukan pemilihan bahasa. Bagi masyarakat orang asli,
yang bekerja sebagai nelayan ataupun petani, bahasa Melayu iaitu variasi bahasa tinggi digunakan sebagai bahasa perantara apabila berurusan dengan orang luar atau peraih untuk urusan jual beli. Kajian terhadap kaum semai di Tampah dan kaum serta di Johor menunjukkan bahawa komunikasi ekonomi dengan peniaga luar berjalan lebih lancar apabila menggunakan bahasa Melayu. Tetapi apabila terdapat sekumpulan minoriti masyarakat mereka yang ingin menjalankan urusan jual beli, mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa ibunda mereka. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa wujudnya diglosia iaitu variasi bahasa tinggi yang digunakan dengan orang luar dalam urusan jual beli dan juga menggunakan variasi bahasa rendah iaitu bahasa ibunda dalam konteks jual beli dengan masyarakat sesama sendiri. Dari sudut sosiopolitik, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan memaksa semua kaum termasuk masyarakat minoriti untuk menerima hakikat penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerajaan. Namun, kerajaan juga menyediakan ruang variasi bahasa rendah terus subur. Contohnya melalui saluran radio Asyik FM yang memaparkan kandungan dalam bahasa suku kaum masyarakat orang asli setiap hari. Ini menunjukkan kestabilan diglosia di mana variasi bahasa tinggi tidak menghapuskan variasi bahasa rendah. Sebaliknya, kedua-duanya mempunyai peranan masing-masing mengikut konteks komunikasinya. Yang ketiga merupakan faktor nilai dan prestij. Dalam masyarakat diglosia, variasi bahasa tinggi sering dianggap lebih indah, logik dan berprestij seperti bahasa Melayu standard. Generasi muda orang asli yang berhijrah ke bandar atau bekerja di pejabat kerajaan sering berasa bangga menggunakan bahasa Melayu atau Inggeris untuk kemajuan kerjaya mereka. Walau bagaimanapun, variasi bahasa rendah iaitu bahasa suku kaum ataupun bahasa ibunda tetap dikekalkan sebagai simbol identiti dan maruah kaum. Contoh paling jelas ialah dalam domain keagamaan atau adat. Upacara moyang yang dilakukan oleh kaum Mahmeri di Pulau Kari tetap menggunakan bahasa suku kaum secara eksklusif. Ini kerana bahasa ibunda dianggap sebagai komponen penting dalam menentukan budaya dan maruah sesuatu kumpulan minoriti agar tidak pupus ditelan zaman. Seterusnya adalah merupakan faktor perkahwinan. Aspek sosial merangkumi segala aktiviti yang dilakukan oleh sesuatu masyarakat. Salah satu aspek ialah melalui institusi perkahwinan. Dalam konteks masyarakat orang asli, perkahwinan boleh berlaku dalam suku kaum yang sama, suku kaum yang berbeza, tetapi dalam kelompok yang sama dan berbeza. Bagi suku kaum yang sama seperti kaum temuan dengan kaum temuan yang disaksikan di Kampung Gerinci, Kuala Kubu Baru, penggunaan bahasa ibunda masih dikekalkan. Bagi perkahwinan daripada kelompok yang berbeza, misalnya kelompok Negrito, Mendrik dan Senoi Temia, pemilihan satu bahasa lain akan berlaku. Umumnya, bahasa Melayu akan dipilih sebagai bahasa komunikasi mereka dan gejala ini ditemui berlaku di Kampung Kuala Lah, Musang, Kelantan. Terusnya, dalam upacara perkahwinan juga, adat suku kaum masih digunakan oleh kaum orang asli. Misalnya dalam upacara adat di Kampung Geruntum, Gopeng, bahasa suku kaum semai digunakan untuk mengahwinkan pasangan pengantin. Namun demikian, terdapat juga bahagian yang dicampurkan dengan penggunaan bahasa Melayu. Sebagai kesimpulannya, kewujudan situasi diglosia di Malaysia adalah satu fakta yang tidak boleh dinafikan. Melalui contoh masyarakat orang asli ini, kita melihat bagaimana bahasa Melayu menguasai domen rasmi iaitu variasi bahasa tinggi, manakala bahasa suku kaum tetap kukuh dalam domen domestik dan juga adat iaitu variasi bahasa rendah ataupun bahasa ibunda. Kestabilan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan identiti masyarakat minoriti di tengah-tengah arus pemodenan negara. Seterusnya, kami akan membentangkan analisis sejauh manakah dialek-dialek Melayu dapat dianggap sebagai konsep diglosia seperti yang diperkenalkan oleh Ferguson. Menurut Janet Holmes, faktor seperti hubungan sosial, topik perbualan dan juga fungsi telah menjadikan pemilihan bahasa itu merupakan satu aspek yang penting apabila berkomunikasi. Hubungan-hubungan bahasa dari segi fungsi wujud apabila berhadapan dengan situasi memperlihatkan bahasa majoriti iaitu bahasa Melayu standard dan juga bahasa-bahasa dialek. Apabila kita meneliti domain pekerjaan ataupun domain pendidikan, penutur cenderung untuk bertutur dalam bahasa Melayu standard berbanding dengan bahasa dialek. Ini telah membuktikan bahawa terdapat dua variasi bahasa yang mempunyai fungsi tersendiri yang diamalkan dalam penutur di Malaysia. Misalnya, bahasa Melayu standard akan digunakan dalam ucapan rasmi ataupun situasi formal, manakala bahasa dialek akan digunakan apabila bertutur dalam harian. Di Malaysia, kita dapat lihat penggunaan bahasa Melayu standard dalam situasi rasmi seperti berita, surat menyurat dan sebagainya. Ini adalah contoh penggunaan bahasa Melayu standard dalam berita. Rakyat Kelantan dinasihatkan untuk terus mengurangkan pengambilan makanan manis sebagai usaha menurunkan angka kes pesakit dan Manakala, ini merupakan penggunaan bahasa Melayu standard dalam portal rasmi kerajaan ataupun surat menyurat. Manakala, bahasa dialek akan digunakan dalam lakonan ataupun aktiviti harian. Video ini akan menunjukkan penggunaan bahasa dialek dah Noleh hari ada bawa duduk di rumah tu lah jauh. Duduk berlama-lama tu tika batas spek kau dalam hubungan sistem bahasa, sesuatu dialek itu akan menggambarkan bahasa para penuturnya berbanding dengan penutur dialek lain.
Maksudnya di sini, penggunaan kosakata, intonasi ataupun cara sebutan itu akan membezakan setiap dialek di Malaysia. Oleh itu, di Malaysia terdapat dua variasi bahasa yang mempunyai fungsi tersendiri seperti yang ditegaskan dalam konsep diglossia oleh Ferguson. Kesimpulannya, diglosia merujuk kepada situasi penggunaan dua variasi bahasa yang mempunyai fungsi sosial yang berbeza dalam sesebuah masyarakat. Menurut Charles A. Ferguson, variasi bahasa tinggi digunakan dalam situasi rasmi atau situasi formal seperti pendidikan, pentadbiran dan urusan keagamaan, manakala variasi bahasa rendah digunakan dalam komunikasi harian dan juga situasi tidak rasmi ataupun situasi tidak formal. Keadaan ini menunjukkan bahawa pemilihan bahasa dipengaruhi oleh faktor domain, status sosial dan juga konteks komunikasi. Oleh itu, diglosia membuktikan bahawa bahasa bukan sahaja alat komunikasi, malah mencerminkan struktur sosial serta identiti masyarakat penuturnya. Sekian, terima kasih.